kat sekolah dulu Pia, Mami adalah wakil sekolah, syarahan, pidato, sajak, pantun, debat, syarahan agama, apa lagi? Semua Mami wakil sekolah tau. Kalau katalah kita pandai matematik, orang lain pun pandai matematik. Kalau kata kita pandai bahasa Melayu, orang lain pun pandai bahasa Melayu. Untuk jadi yang special, kita kena ada skill-skill yang lain. Contoh, kalau kau pandai bercakap, skill bercakap, pidato, sajak, syarahan. Okay? Kalau kau pandai menyanyi, macam Mami, suara Mami sedap. Jadi bolehlah jadi ambil skill menyanyi tu. Kau bertanya di manakah kita, tergamanya kau. Apa-apa skill yang kita ada, kita kena gilap. Kita kena sentiasa gilap. Skill tu macam sesuatu yang ada dalam diri kita, kita keluarkan dan kita gilap. Benda tu perlukan latihan yang berterusan. Bukan kata, aku pandai bercakap, jadi aku tak payah nak bercakap sangat pun tak apa. Tak, lama-lama benda tu akan pudar dalam diri kita. So kita kena keep doing. Okay, kita kena buat sesuatu. Dalam diri masing-masing tu macam Pia pandai apa? Pandai melukis. Kalau Pia pandai melukis kan. Kalau Pia pandai melukis, Pia kena sentiasa praktis. Melukis tu kena sentiasa praktis. Walaupun Pia pandai melukis, Pia kena sentiasa melukis untuk bagi lagi kemas, lagi cantik, lagi elok. So, kalau you sejenis yang suka bercakap, kita kena sentiasa improvise setiap hari. So, barulah percakapan kita akan jadi lebih lancar, detail, tenang dan orang kata tak berterabur. Tu yang kita nak. Okay? Ya, okay? Gitu. Terima kasih.